PAS mempolitikkan isu ladang babi di Air Kuning, membangkitkan soal ladang itu yang beroperasi di kampung yang majoritinya didiami masyarakat Melayu. Isu sama turut dimainkan Perikatan Nasional PN pada kempen pilihan raya kecil PRK Air Kuning. Naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad, berkata ladang-ladang itu boleh menimbulkan ancaman terhadap alam sekitar dan kesihatan. Rasman Zakaria Adun Gunung Semanggol sewaktu beliau memegang portfolio Exco Pertanian, Peladangan, Industri Makanan dan Sekuriti Makanan pernah berkata, tindakan pilihan ini bagaimana? Option untuk dipindahkan tu mungkin salah satu dalam pertimbangan. Ada pertimbangan yang tu selain kita daripada kena bincanglah sebab difahamkan untuk mengelakkan bau ni tadi dia pun telah buat pelaburan lebih daripada juta-juta lah untuk tapi bau masih lagi keluar. Jadi mungkinlah nanti kita tengok bagi pihak negeri lah sebab kita sebagai kerajaan ni kita kena tengok semua pihak. Pemuda Parti Amanah Perak mengkritik tindakan PAS yang sengaja membangkitkan isu ladang babi dan dikaitkan dengan perkauman. Masa pegang kuasa, bukan main faham semua pihak. Faham pelabur, faham babi, faham bau. Tapi bila dah tak jadi kerajaan, tiba-tiba bising macam tak pernah tahu kewujudan ladang tu. Tiba-tiba mainkan sentimen. Tiba-tiba nak jadi hero rakyat. Padahal masa boleh buat tak buat. Masa ada kuasa, diam. Seekor pun tak terusik.